tempo key dia. Ini kalau nak main yang betul-betul ada custom lah. Tapi biasa kalau nak main benda-benda macam ini sikit, peringatan, kena pakai yang berbayar sedikit lah ya. Tapi kalau anda rasa macam asal ada je kan, lepas tu anda pun dengar pun sedap je kan later on, untuk just kadar untuk orang kata nak ada kita punya identiti tersendiri, pakai je 4.5 ya. Lepas tu contoh anda nak pakaikan, contoh ada ukulele, whistle, fast tempo. Kalau anda pakai yang premium ada piano, string, slow tempo. Macam yang tadi yang style tadi kan dia apa pakai dia pakai apa tadi? Zapin, rebana ubi, marwas kompang ya. Okey, ini contoh dia. Lepas tu kalau anda nak buat macam ada hook ataupun slogan ya pada anda punya apa sebutan lah kan. Dia anda boleh buat kadang-kadang sistem tu kadang-kadang macam contoh car boot sale kan. Kadang-kadang dia nak menyebut tu susah, sistem dia masih tak berapa nak ni. Kalau anda nak supaya dia boleh sebut betul-betul, kena buatkan bunyi tu, ejaan bunyi tu. Macam tu dia sini car boot sale kena tulis KARBUTSEIL, car boot sale. Contohlah ada nak buat pintu. Kalau nak buat ada sale, SEIL, sale. Baby. Bukan BABI ya. Kan? Love, LAF. Rasa asli. Garanti jadi. Contohlah. Ini kalau ada benda-benda yang bunyi fonetik sikit. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.